hadis dhaif dalam kitab. Tuan-tuan, kita kena tahu metodologi ataupun cara-cara ulama hadis menulis hadis. Dan ada juga ulama hadis yang menulis hadis, kitab hadis untuk mengumpulkan hadis palsu pun ada juga. Sebab tu hadis palsu dalam kitab. Cuma kita bila baca kitab hadis, kita baca mukadimah dulu. Ni masalah kita, tak baca mukadimah, terus pergi tengah-tengah. Lambat baca mukadimah, kata pergi tengah. Jadi kita tak faham metodologi. Contoh macam Mawdu'at Kubra Ibnul Jauzi, memang dia bawa hadis, dia nak kumpul hadis-hadis yang palsu pada dia, dan dia bawa tu dengan sanad. Kita tak baca mukadimah, pergi terus buka, dah lah tajuk pun tak faham. Mawdu'at Kubra tu makna kitab-kitab yang mengumpulkan hadis palsu. Kan? Jadi oleh kerana ketidakfahaman kita terhadap ilmu hadis, maka kita terjerumus dalam masalah ni. Ada muhaddisin, ada ulama hadis yang menulis hadis, dia kata saya nak kumpulkan hadis-hadis yang digunakan oleh fuqaha dalam hukum. Tak kiralah sahih ke tak sahih, mana-mana hadis yang pernah digunakan oleh fuqaha, orang-orang fiqh dalam hukum, maka saya akan masukkan. Itu syarat Tirmizi. Itu tujuan dia menulis Sunan Tirmizi tu. Jadi sebab tu bukan semua dalam Sunan Tirmizi itu sahih. Sebab dia kata dia nak kumpulkan semua hadis yang menjadi hujah bagi orang-orang fiqh. Kecuali 2 hadis dia kata dia tak buat masuk. Dia bagi masuk walaupun tak ada fuqaha yang guna. Dia katalah 2 hadis. Yang pertama hadis Nabi jamak di antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya di Madinah. Hadis Ibnu Abbas kan, min ghairi khaufin wala matar, yang Nabi jamak di Madinah walaupun tak ada hujan, bukan perang. Orang tanya Ibn Abbas kenapa, dia kata arada alla yuhrija ummatah, kerana dia tak nak menyusahkan umat dia. Hadis ni tak ada fuqaha guna zaman Tirmizi, kata Tirmizi lah. Dan yang kedua, man syaribal khamar fajliduh, siapa minum arak hendaklah kamu sebat dia. Wa in ada rabi'an faqtuluh, siapa minum arak hendaklah kamu sebat dia. Bila dia ulang kali keempat, hendaklah kamu bunuh dia. Hadis ni tak ada fuqaha guna dalam hukum, tak ada, tapi dia masukkan juga. Kenapa? Kena tanya dia kan. Ada muhaddisin yang dia menulis kitab, dia kata saya nak kumpulkan semua riwayat-riwayat saya yang saya dapat daripada tok guru saya. Tak kira lah sama ada sahih atau tak sahih, pun ada juga. Kecuali yang mungkar, yang maudhu' saya tak masukkan. Yang mana yang dhaif sikit-sikit tu saya bawa masuk, macam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad lebih kurang 26,000 hadis dia. Bukan semua sahih, tapi dia kumpulkan riwayat-riwayat yang terbaik yang dia pernah dapat daripada tok guru dia. Cuma Imam Ahmad ni, dia pernah suruh anak dia untuk bersihkan musnad. Kitab dia musnad tu, dia pernah minta anak dia bersihkan, Abdullah. Tapi mungkin anak dia tak sempat bersihkan, sebab tu hadis-hadis yang terlalu dhaif masih ada, hadis mungkar masih ada. Okey. Ada muhaddisin yang memang nak kumpul hadis dhaif dia, hadis yang cacat, memang ada. Macam Al-Bazzar, macam At-Tabarani. Memang dia nak kumpulkan hadis-hadis yang ada tanda-tanda dia macam cacat dari segi riwayatnya, memang ada. Sebab tu dipanggil Al-Musnad Al-Mu'allal, macam Sunan Daraqutni. Sunan Daraqutni nama dia Musnad Mu'allal. Hadis, kitab hadis yang mana hadis dia cacat, tapi kadang-kadang dia masukkan juga hadis sahih, nak bagi tahu hadis yang dia bawa sebelum ni dhaif, yang ni sahihnya, yang tadi salah, yang ni betul. Ada jugalah.